dia tak boleh jadi taat. Dia tak boleh jadi setuju. Itulah nama dia iman. Iman ni akan datang pada kita untuk uji kita. Awak hebat ke tidak iman awak? Kalau tak ada hebat iman, siapa pun boleh pakai serban je. Kak Som boleh pakai tudung, boleh pakai telekong ni sebab tak ada ujian. Cuba ujian datang pada Kak Som. Cukuplah laki menikah lain. Ujian dia suami kahwin lain. Agak-agak telekong tak? Dia kejar suami tu, tak tudung pun tak pakai. Begini rambut macam puaka ni yang rapik ni. Kenapa Kak Som? Cari laki aku. Kenapa? Gatal menyondol dengan siapa kita tahu. Kak Som tak pakai tudung, Kak Som. Lantang kau lah tudung. Kau tak faham masalah aku. Nampak? Allah test. Kita hari ni boleh semayang sebab tak ada banjir. Cubalah rumah banjir. Ada kat pusat penempatan sekarang? Mana? Banjir. Tak semayang ke? Dah masuk maghrib. Kau fikir semayang je. Rumah aku tenggelam tau. Habis mesin cowai aku. Kau tak fikir. Aku bulan-bulan bayar tu. Apa? Mesin cowai tu. Yang panas, yang sejuk tu. Dia lebih memikirkan mesin cowai tu lebih daripada semayang. Tak ada benar. Allah. Ujian itu Allah Ta'ala akan datang. Kadang-kadang ujian itu datang dalam bentuk perintah. Nak tengok macam mana iman kau. No. Wasna'al fulk. Pergi buat kapal. Wasna'al fulk. Pergi buat bahtera. Kapal. Bukan. Bahtera. Lagi besar daripada kapal. 3 tingkat bahteranya. Tuan-tuan. Kalau Nabi Nuh muda. Okey tau. Nabi Nuh masa itu umur dia 900 tahun. Tuan-tuan tak fikir 900 tahun buat kapal seorang-seorang. Kan ada orang tolong. Atas bukit pula. Tuan-tuan umur haji baru 50, 60 lebih. Cuba buat masjid ni seorang haji. Geleng kepala haji. Letak jawatan dia. Ambil serban, ambil lah aku nak balik. Tadi. Nabi Nuh umur 850, 900 tahun berdakwah tuan-tuan. Nabi Nuh. Bayangkan 100 tahun. Jalan pun tak larat. Bercakap pun 100 tahun. Kalau 900 tahun. Pergi buat kapal. Ada tak Nabi Nuh cakap? Saya akan mengkaji dulu perintah ini. Sama ada sesuai ataupun tidak. Dan saya akan menubuhkan Suruhanjaya lah. Untuk mengkaji. Menubuhkan Suruhanjaya. Nampak? Berapa ramai yang anggap perintah Allah tak sesuai. Berapa ramai yang anggap tak relevan. Awak tak syirik pada Allah. Ni Kak Som mengandung berapa bulan? 9 bulan. 10 hari. Sakit tak mengandung? Oh, wahnan ala wahnin. Susah atas susah. Mengandung ni bang, susah atas susah. Kita yang tak beranak ni pun susah. Duk mengandung saja orang lelaki-lelaki ni.